duit selalu tak cukup, hutang selalu tertangguh nak bayar, dan semakin lama semakin bertambah. Dan dah macam-macam usaha buat untuk tambah rezeki, tetapi macam tersekat je. Tetapi Alhamdulillah masih tak putus asa sebab masih meneruskan usaha untuk mencari rezeki. Sebab tanpa usaha dan kerja keras, rezeki tak datang bergolek. Tetapi jangan lupa, selain usaha dan kerja keras, kita juga perlu berikhtiar dengan jalur langit. Di sini saya ingin berkongsi tentang kelebihan buku keajaiban 40 selawat pilihan dengan anda semua yang sedang melalui ujian rezeki ini dengan mengamalkan selawat Al-Fatih. Apa itu selawat Al-Fatih? Selawat Al-Fatih bermaksud selawat pembuka. Memperbanyakkan selawat Al-Fatih insya-Allah dapat membantu melancarkan rezeki kita. Apa kelebihan selawat Al-Fatih? Yang pertama, dapat meluaskan rezeki untuk diri dan keluarga. Yang kedua, memudahkan urusan melunaskan hutang. Dapat melunaskan hutang dan membebaskan diri daripada belitan hutang. Yang ketiga, dapat mengabulkan hajat jika dibaca dengan istiqamah dan ikhlas 100 kali setiap hari. Dan keempat, dapat menghapuskan dosa sebagaimana Allah telah berjanji bahawa Allah akan menghapuskan 10 dosa, memberi 10 rahmat dan mengangkat 10 darjat hamba-hambanya yang berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, dapat menjauhkan musibah dan mengangkat mudarat atas musibah yang menimpa. Semoga perkongsian tentang selawat Al-Fatih ini dapat memberi jalan untuk anda berikhtiar secara jalur langit.